Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ini kita bersama sebuah jentera daripada Yamaha juga lagi. Hari ni Yamaha mat. Memang Yamaha punya day. So Yamaha NMAX V2 daripada Frog Garage. Dia sudah tukar nama. Okay, NMAX V2 powered by A-Racer Mini X. Itu dia. Kita bukan nak promote barang. Okay, jadi Komen ada di sini bersama saya. Komen ada di sini bersama saya. Cipot. Jadi cerita sikit spek apa motor ni? Okay, actually sepenuhnya enjin saya hantar kepada bawah flat racing untuk ditune saya punya component head dengan block. So untuk finishing 100% pada saya lah. So enjin ni adalah spek 70 jet 4.65 lah. So hari tu kita dah naik dyno, cuma result tak mencapai piawai yang sempurna. So hari ni kita naik kali kedua untuk kita dah touch up lah, touch up sikit. Kita dah buka, kita dah touch up. So hari ni kita serah pada tuner kita, Anik comeback untuk merealisasikan impian apakah jentera ni akan keluar. Itu je. Nak tengok macam mana dia punya progress enjin dia ni kan. Itu hari gearbox tak cukup. Itu gearbox tak cukup. Terlampau tegak. So kita dah set up balik gearbox dengan CVT. So ada ubah sedikit lah. Bahagian-bahagian tu exhaust kita ubah. Lepas tu lain rasanya tak ada apa. Kita tengok result je sekejap lagi ya. So stay dengan saya sampai akhir video untuk tengok result. Alright, so kita layan dulu short video untuk sambil tuning motor ni. Stay with me, stay tuned guys. Alright. Okey, alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune motor ni. So exhaust dia exhaust HPSP. Okey, terus kepada horsepower. Tadang. 34.78 horsepower. Speed dia hampir-hampir 200 guys. So ada senyum dia punya owner. Sekejap kita tengok sikit. Macam puas hati? Alhamdulillah. Walaupun capai target sikit je boleh, alhamdulillah. So motor ada speed, alhamdulillah. So terima kasih juga yang dah tune saya punya enjin. Dan selebihnya tuner kita lah yang finishing. So alhamdulillah saya puas hati lah. So yang mana nak datang nak dyno, nak tune yang cun-cun, dia datang ke Dyno Lab DeFi di Sentul. Jumpa Anik ataupun Syamil. Okay, alright, stay tuned. Alright, so begitulah pengakhiran video kita pada hari ini. Jadi ini motor serasanya Osman Kitty terbakar juga ni.
Jangan. Zul, nanti macam kita bincang kan. Jom. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Saya daripada mula sampai ke akhir video. Saya mengucapkan ribuan terima kasih lagi sekali kepada semua yang support kita orang semua. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain video, insya-Allah juga lain konten. Alright. So, Assalamualaikum, jaga diri, jaga kesihatan, jangan laju-laju dekat highway. Assalamualaikum.